Sebelah sana. Oh, makan guys. Ni ada saiz. Oh, di bawah masuk. Ini padu. Assalamualaikum guys. Selamat datang guys. So guys, first of all aku nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak guys kepada semua umat Islam yang tonton video aku ni, dan kepada semua umat Islam yang menyambut bulan Ramadan di seluruh dunia guys. Petang ni guys, aku turun awal. Sekarang ni lebih kurang dalam pukul 4.30 guys. Dengan 4.30. So aku meronda mencari kawasan dan spot-spot untuk aku mancing. So aku terjumpalah satu spot kat belakang aku ni guys. Ada spot macam agak hutan jugalah kan. Ke belakang ni hutan, depan aku ni pun hutan guys. Ni depan ni pun hutan ni, air hitam belakang tu. Cuma sekarang ni aku seorang, jadi aku tak adalah nak masuk sampai ujung-ujung sana kan. Aku main belah luar sini je, jadi aku tak adalah masuk sampai dalam sana. Sebab yelah seorang kan, jadi risiko tu lagi besar lah kalau kita seorang. Kalau ada member tak apa guys. So petang ni aku seorang ni guys, mancing. Jadi aku nak try mancing dekat spot belakang ni. Aku meronda kan. Lepas tu terjumpalah spot kat belakang ni. Tengok air cantik juga sebab air dia pun cetek. Kalau pakai soft rod okey juga kan. Tapi cuaca panas ni aku rasa main SP dulu guys. Betul tak? Kita main SP dulu, lepas tu tengok macam mana. So tanpa masa lagi aku nak set up barang dulu guys. Kita mancing kan. Dia tak ada lah guys hasil. Ni aku mancing dekat spot area tempat aku je, dekat Pasir Mas je. So tak ada lah guys hasil untuk tang ni kan. Okay, dia tanpa masa lagi, jom let's go kita mancing guys. Jom. Okay, mancing dulu. Panas-panas ni tak tahu ikan nak buka mulut ke tak guys. Okay. So guys, untuk tang ni aku menggunakan setup aku macam biasa guys. Setup favorite aku, reel Daiwa Zillion TWHD 150 SHL. Satu tali daripada Ozmi guys. Ni aku ambil 30 LB. Lepas tu leader daripada Bulzen. Lepas tu rod Shimano Base 1 XT. Aku nak try pakai ni, pakai soft plastik dulu guys, color putih. Okay, kita try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Puskas. Ni pakai soft rock sedap sikit guys, sebab dia punya baret cetek ni. Tapi tu lah, cuaca panas je. So kalau panas ni biasa ikan duduk kat bawah air ni, bawah rumput ni. So aku nak test dulu pakai SP. Mantap longkas. Sikit sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ada yang kejar guys. Ada yang kejar. Dia macam curut rasa. Padu guys, longkas. Memang padu lah. Udah sampai ujung sebelah sana. Oh, makan guys. Ni ada saiz. Oh, di bawah masuk. Ini padu. Ush. Apa usah ni? Apa So. Oh, besar guys. Gila.
Padu siut. Ya Allah. Apa geng? Padu geng. Sekilo lebih ada geng. Sekilo lebih tak lari guys. Kau tengok ni, fresh dia. Wih, padu mat. Aku nak basuh dulu jap. Nah guys, kau tengok guys. Padu guys. Padu geng. Alhamdulillah. Monster lama tak kena saiz purba guys. Ni hook SP. Solid hook up lah. Tembus kat kepala. Yang padu. Ni. Kosong guys. Alhamdulillah. Monster. Terbaik. Okay, kosong-kosong. Okay, sekilo 2 guys. Sekilo 265. Okay, alhamdulillah. So for guys, aku pakai EXP Rugby. Okay. Bismillah. Spot ni cantik guys. Begitu lah. Kalau aku datang pagi sedap sikit. Masih lama kan. Aku datang dah petang. Wih tak. Wih miss. Aku tengah cakap dia boleh sambal pula. Kalau aku datang pagi sedap sikit guys. Masih lama. Sedap sikit nak gasak. Ni petang masa terhad lah. Ada yang kejar. Ada yang kejar guys. Ada yang kejar. Alamak, mana kebaling tu? Asal ke tepi pula pergi. Ada yang kejar guys. Tu ada nak makan tak? Dia kejar guys. Makan lah sampah. Okay guys, so setakat tu je lah guys cerita untuk tang ni. Alhamdulillah guys, ada manis-manis. 100 ekor je, tapi memang padu guys. Saya idaman. Berat tadi timbang dalam sekilo 2 lah. Sekilo 2 point berapa dah aku tak ingat, tapi memang sekilo 2 tadi timbang. Memang padu guys. Lama tak merasa sasar macam tu kan. Lama tak merasa. Lepas tu okay lah kan, seperti aku menunggu waktu berbuka puasa. Mancing-mancing jap. Dapatlah seekor pun jadilah. Janji ada mana-mana guys. Janji tak kumpau kan untuk tang ni. So sekarang ni dah pukul 6.30 guys. Aku pun dah nak balik ni. Balik awal sebab yelah nak berbuka kan. So balik awal sikit. Selalu balik lewat. Ni bulan puasa kena balik awal sikit lah.
Jadi insyaAllah guys, nanti aku nak repeat balik dekat spot ni. Tapi aku nak datang pagi lah kan. Kalau pagi sedap sikit, termasa lama kan. Jadi aku nak dapatkan video kat sini. Jangan lupa guys, subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa di next video. InsyaAllah, bye bye. Assalamualaikum.